Susulan hujan lebat, beberapa kawasan di SANDA-KL dinaiki air pada 24 Oktober 2025. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, SANDA-KL memaklumkan pemantauan di kawasan Batu 16 dan ladang SANDA-KL yang telah dinaiki air segera dijalankan. Walau bagaimanapun, paras air masih berada dalam keadaan selamat dan terkawal. Anggota PM Sandakan akan terus memantau situasi dari semasa ke semasa bagi memastikan keselamatan penduduk di kawasan terlibat. Justru itu, orang awam dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan tidak melalui kawasan yang dinaiki air bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini.